guys, welcome back to my channel. Okay, so hari ni kita pergi KL East untuk masuk Toys and Rush adik. Dia nak beli souvenir dia. Kau nak yang macam mana dek? Ni lah, beli yang macam ini ke? Ha ni. Bajet adik 200. Oi. Gue yang duit raya. Cute. Okay, so jom kita tunjuk outfit kita hari ni. Tudung mama, baju Iki Coquette and seluar jeans from Brands Outlet. Tudung from Ashali, baju mama, seluar sendiri ya. Bag brick from Sha'ah. Tengok kat DJI. Seluar TikTok, baju kakak, tudung sendiri, bag TikTok. Nak? Okay, tudung kakak, bag adik punya, kitchen adik punya, baju Ashi, seluar Shopee. So, Bye. Korang pandai mana? Pandai sini. Bye. Cepat pilih lah. Cepatlah. Cepat. Korang, kita suka makeup hari ni sebab sangat cute. Ni lah. Okay, so Tengok ada dia. lagi 200. 200 tolak 100. 200 tolak. Mermaid. Ya, 100 minit 50 sen. 50 sen. Okay, bukan. Cik, beli pakai duit raya. Diskaun dari 212 jadi 192. Cik, kena ni membership. Hai guys, sekarang kita dekat TRX Sport Mart. Tahu TRX? Tadi kat KL East ramai gila. Apa ramai? Cry baby one. Nak mana? Tak ada pun yang aku selalu beli. Hai guys, so sekarang kita tengah tunggu Asha dengan adik bayar pop mic dia orang. Lepas ni tak tahu dah nak makan apa. Lapar ni. Okay, nak makan apa? Kalau keluar dua orang ni, kita dah pergi dah Yakiniku. Okay, Karubi set ni. Okay, bye. Yeay, first pop mic. 100 100 tu? RM95 80 Adik? RM70 80 Okay. Hai guys, so sekarang kita dekat Book Noodle. Kita baru nak order makanan. Ni dua kan? So lapar. First dish kita dah sampai, which is Sangkaya. Seperti biasa guys. Lapar weh. Ha, makan. Okay guys, dah sampai. Serah. Ni ada 3. Ni 1, 2. Sangkaya. Dah habis. Ada lagi 3 bowl. Bye-bye sikit. Senyum. Dah habis second bowl. Third bowl. Let's go. Third bowl. Dah habis third bowl. Kita ada lagi satu bowl.
Korang cakap banyak ni dia ni makan. Sebenarnya sikit je dia punya mie dia. Okay, korang finally dah habis. Maybe lepas ni kita nak pergi Sephora and nak masuk Watson. Kakak nak pergi Cinnabon. Cinnabon guys. Tak tahulah apa benda. Dia beli yang klasik. Wah, hebatnya. This is Cinnabon. Yes. Oh, tengok guys, dia beli apa lagi satu barang tu. Tunjuk sikit. Ada. All about you, adik. Adik, All about you. adik got her all about you. Besar? You besar gila. Hi guys. Kita nak pergi beli Zeus. Mau kunyit. Kunyit ni nak balik kan. Kunyit mama dekat kedai abang. Okay, so ni kuah kacang mama. Okay. Yang ni rendang. Hari ni macam tak ramai pun yang datang, sikit je saja buat makan-makan. So sedap. Okay guys, so hari ni kita buat mini open house. Mini open house bersama kawan mama and adik mama. Sebab hari tu masa raya. Wawa tak ada. Wawa tak ada sebab kena work. Sebab tu dalam ada satu family tu korang tengok macam missing kat situ. So mama kita buatlah makan-makan beraya dengan pakcik kita. Okay, Wawa. Raya. Selamat Raya. Baru beraya. Jemput. Jemput. Kat sini kita ada nasi putih, kita ada kuah kacang kat sini, nasi impit, rendang and mi goreng. Okay. So hari tu Umi tiada suami masa hari raya pertama. Suami tak bersama. Suami tak bersama masa hari raya pertama. Husband is here. Ya. Okay, jemput makan. Sampah tak tengah. Adik. Omai. Tetamu. Ni raya. Tak apa. Sekarang ni Iki tengah try pakai tudung ruffle. Aku memang tak boleh pakai tudung ruffle weh. Aku memang ada beef dengan tudung ruffle. Iki dah pakai dah. Tapi nak buat style. Masa makan. Fikir nak buat style apa? Okay, by the way kita nak tunjuk outfit kita. Baju ni sumpah comel. Simple tapi comel. Tak. Dia burung Kedah tapi sangat-sangat simple. Sangat-sangat selesa. Ini VIP ni. Allah, ayah. Maya ni. Ni siapa? Asyik sini. Oh, sama Mami cakap.
Assalamualaikum. Kami tim Selayang ingin mengucapkan Selamat